Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ini saya nak tunjukkan tutorial kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk pluskan kepada customer sama ada database baru ataupun database lama. So first thing first, mestilah ada satu account yang dah connect. Memang dah connect lah supaya kita dapat blastkan. Sebab kalau anda tak connect, dia takkan ada bahagiannya, dia takkan keluar. Okay, dia takkan keluar bahagian ni. So first thing first, wajib dah connect. Okay, lepas tu andai kata dah connect, sebab cara connect saya dah sediakan dekat video sebelum ni. So pergi dekat bahagian phone book. Okey, bagi saya clearkan dulu sebab saya nak tunjuk tutorial macam mana untuk anda masukkan semula. Okey, so dekat sini anda akan nampak layout macam ni untuk bahagian phone book. Pergi dekat bahagian new phone book. Sebab apa? Phone book yang anda nampak kat sini adalah function untuk simpanan. Contoh senang cerita satu buku lah yang mengawal seluruh kontak tu. Okay, so contohlah kat sini anda ada banyak bisnes ataupun ada banyak produk. Okay, contoh saya buat sini adalah kosmetik. Okay, kosmetik. Okay, dah ada phone book baru. Kalau nak tambah phone book lain boleh saja. Contoh bisnes lain pula kasut. Okay, so mungkin korang ada database yang berlainan. Contoh untuk kasut database lain, kosmetik database lain. So boleh buat dekat sini. Okay, pergi dekat mana-mana yang anda nak masukkan kontak tu. Pergi dekat mana-mana phone book yang anda nak masukkan kontak tu. So bila dah tekan, dia jadi macam ni lah. No contact yet. Kalau tak tekan, dia akan keluar macam ni. Select of phone book. Okay, pergi dekat kosmetik. Okay, so cara untuk anda masukkan kontak, dia ada banyak cara. Sama ada nak masukkan secara manual satu persatu. Dan selalu kalau manual satu persatu ni adalah kalau ada database barulah, boleh, tak ada masalah. Contoh saya masuk kat sini, okay, so letak nombor phone, contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, lepas tu save. Ni untuk antara satu-satu. Kalau nak ada database dalam Excel ke dalam SX ke tak silap, boleh saja import, masukkan file. Macam saya ada satu dah ada. So masukkan file dan boleh start import. Dah ada. Dalam file tu ada 450 kontak. So dia akan jadi 451 lah, tambah dengan satu tadi. So dah ada 451 kontak. Okay, nak export boleh, nak delete all pun boleh, nak delete satu-satu yang tak nak berkenaan pun boleh. Selalunya contoh kalau macam customer kata stop ke, selalunya macam tu lah untuk kita remove dia sebagai kita punya target audience lah. Okay, andai kata nak ambil kontak daripada label chat dalam live chat. Okey, sebab kita belum pergi dekat bahagian live chat. Jadi contohlah untuk pergi dekat bahagian sync live chat label, dia nanti saya akan ajar dulu. Yang ni saya skip dulu sebab kita belum masuk lagi dekat bahagian sync live, dekat bahagian live chat. So nanti kemudian yang tu kita teruskan kepada sync group member. Okay, since group member ni adalah untuk anda. Contoh anda ada group A, group B, group C. Group A, group B, group C, maksudnya dalam group tu ada 100 orang, 100 orang, 100 orang. Okay, function ni adalah untuk dia ambil 100 kontak yang ada dekat dalam group tu untuk kita blastkan secara personal pun boleh, tak ada masalah. Okay, saya tunjuk tutup. Okay, saya tekan. Okay, saya tekan. So group yang keluar, ada 2 group baru yang keluar. So dia ada 444 kontak. Sini ada 2 kontak. So bila anda nak blast nanti, anda kena pilih tahu group mana anda nak blastkan. Dia bukan hantar kepada group. Yang untuk sync group member ni adalah hantar secara personal. Kecuali anda pergi dekat send to group. Bila anda tekan send to group ni adalah untuk anda menghantar message ke group sahaja. Dia bukan hantar secara personal. Alright? Okay. Lepas tu kalau nak clear, nak delete semua overall termasuk dengan phone book, boleh clear all. Alright? So dekat bahagian sini dah boleh jelas. Kita pergi dekat bahagian macam mana anda nak create campaign ataupun create blasting, ataupun anda nak
apa panggil, hantar secara pukal, mesej secara pukal lah dalam bahasa Melayunya. Okey, so dekat sini kita memang dah ada device. Okay, contohlah kalau anda device tu tak disconnect, anda memang takkan boleh buat apa-apalah. Anda memang kat sini boleh, tapi device dia disconnect. Kalau disconnect memang takkan boleh blast. Okay, so pergi dekat bahagian create campaign. Bila dekat bahagian create campaign, anda dah boleh nampak bahagian macam ni lah. Anda akan nampak first thing adalah sender detail. Okay, dekat sini device yang anda ni dah tak perlu tukar, sebab bila anda tukar device dekat bahagian sini, dia akan auto tukar lah. Dia akan auto tukar. So dia akan tunjuk nombor mana yang anda nak send. Alright, kita pergi dekat bahagian campaign name. Contohnya kita buat promosi raya 2027. Okay, raya 2027. So boleh continue. So dekat bahagian audience source ni lah yang bergunanya anda punya phone book tadi. Okay, so pilih dekat bahagian phone book. Okay, pilih bahagian phone book. Lepas tu pilih phone book mana yang anda dah set up tadi. Macam kita dah tengok tadi dekat sini. Okay, ni saya dah duplicate kejap. Duplicate. Okay, pergi dekat bahagian phone book. Okay, so tadi kita dah ada ni kan, WhatsApp group. Ni ada dua lah. Ni group 1, group 2. Ni hantar kepada group, maaf. Ni hantar ke secara personal lah. Okay, contohlah kita nak hantar kepada yang kita dah masukkan kepada dalam kontak ni tadi. Okay, yang dah masukkan dekat bahagian kosmetik. Okay, kita pergi dekat bahagian ni, phone book. And then pilih kosmetik, pilih message type. Okay, message type ni ada banyak. Ada text message, media message, nak hantar list message boleh, nak hantar button message pun boleh, tak ada masalah. Okay, contoh kita bagi paling simple lah selalu orang buat adalah media message. Okay, contoh saya nak blastkan. Okay, kita masukkan gambar. Okay, contoh ni media kan. Okay, kita upload gambar, choose file, kita masukkan gambar yang kita pilih. Lepas ni contoh. Okay, ni contoh. Lepas tu okay, kejap. Close. Kejap. Mungkin gambar terlampau besar. Kita pilih gambar lain. Okay, contoh macam ni. Sebab mungkin ada bug dekat bahagian upload gambar. Tapi tak apa, nanti saya fix. So confirm. Lepas tu media type, boleh pilih image, document, video, voice note. Oh, media type image lah. Okay, so bahagian media type, gambar tadi dah ada balik. Okay, confirm. So caption boleh masuk kat sini lah. Contoh panjang-panjang, ni sample saja. So saya high saja. High, lepas tu continue. Okay, bila dah continue, anda akan dapat delivery setting. Okay, dekat bahagian delivery setting ni, apa function dia pula? Okay, dengar baik-baik. Kita ada random delay per message. Which mean, random delay per message, dia ada minimum masa yang wajib dihantar dan maksimum masa sebelum wajib dihantar. Faham tak? Maksudnya contoh satu mesej tu, okay, mesej kemudian hantar yang sebelumnya mesej baru ni dihantar 549. So dia akan gap masa dalam 30 saat sehingga 60 saat. Okay, so dia tak adalah hantar terus terus banyak-banyak kepada customer. So dia ada delay. So anda boleh set lah kat sini. Okay, contoh saya letak sini 30 ke 60 saat. Alright. Okay, 30 ke 60 saat. Daily sending limit. Okay, daily sending limit ni dia bergantung kepada berapa yang anda set. Okay, kalau nak kurangkan band boleh letak 50. Nak besar sikit maksimum 100 lah. Tapi andai kata nombor anda tu memang dah kuat, dah ada Meta Verified, which mean kalau anda beli Meta Verified dekat WhatsApp pun boleh, tak ada masalah untuk blastkan tinggi-tinggi. Alright, okay, contoh saya letak sini 100. Okay, 100. So dia akan keluar kat sini 451 kontak up to 100 per day.
dalam 5 hari, jangkaan masa 5 jam 39 minit aktif sending time. So maksudnya satu hari dia mengambil masa 5 jam 39 minit untuk berjalan. Alright. Okey, dekat bahagian send timing ni maksudnya bila anda nak run. So kalau contoh kita tak ada bila nak set, boleh je immediately, ataupun ada schedule, boleh saja schedule. So kat sini saya akan immediately. So bila dah siap semua, tekan launch campaign. Okey, bila dah launch, dia akan pergi dekat bahagian report, pergi dekat campaign blast. So anda boleh nampak kat sini. So dia masih dalam waiting. Bila anda refresh, nanti dia akan processing. So dia first kali dia akan jalan 15, dia akan masuk queue 15. Okay, so anda boleh tengok semua history dekat bahagian sini. Nak pause boleh, nak view siapa yang dah send pun boleh, tak ada masalah. Lepas tu nak delete pun boleh, tak ada masalah. Alright, so itu sahaja untuk video kali ni. Harap dapat membantu kepada tuan-tuan dan puan-puan cara menggunakan sistem blasting bahagian hantar mesej secara pukal. Harap dapat membantu. Alright, so itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.